Aduh, Abang Do dengan Neymar dah tunggu dekat airport dah. Sekali boleh comeback pula si Messi ni guys. Satu lagi epic comeback yang kita tengok dalam World Cup pada kali ni guys, di antara Egypt menentang Argentina. Minit ke-15, Egypt dah berada kat depan dengan satu jaringan yang ditanduk masuk oleh Yasir Ibrahim. Tanduk pakai muka pula tu. Lepas tu Argentina dapat satu sepakan penalti yang diambil oleh Lionel Messi yang ditampan oleh penjaga gol Mesir iaitu Sohabi guys. Masuk je separuh masa kedua, Mesir menggandakan kedudukan menjadi 2-0 tapi sayangnya dibatalkan oleh VAR kerana ada kekerasan atas Lisandro Martinez. Selang beberapa minit kemudian, Mesir datang lagi guys dengan satu counter attack dan akhirnya berjaya menjaringkan gol daripada Zico guys. Bila dah ketinggalan 2-0, aku ingat game tu dah habis dekat situ je sebab nampak macam pudar harapan Argentina nak masuk. Defensif Mesir dan juga goalkeeper memang solid habis. Akhirnya pada minit 79, Cristiano Romero berjaya menanduk masuk satu hantaran tepat ke kepala dia. Dia heading dan terus skor 1-1 dan itu menjadi tonik comeback untuk Argentina guys. Selang beberapa minit kemudian, Lionel Messi selaku the god untuk Argentina berjaya menjaringkan satu gol dan memastikan kedudukan tied 2-2. Selepas terikat dengan kedudukan 2-2, kita nampak perlawanan menjadi sangat-sangat panas dan akhirnya pada minit 93 Enzo Fernandez berjaya menanduk masuk dan memastikan Argentina layak ke peringkat seterusnya. Aku tengok pada hujung perlawanan, Messi sendiri tak percaya yang dia boleh lepas ke peringkat seterusnya selepas satu perlawanan yang agak dramatik dan juga epic comeback yang dilakukan oleh Argentina pada game kali ini guys. Dan akhirnya cerita dongeng yang kita nak tengok Messi layak ke peringkat suku akhir tak kesampaian guys. Aku nak tanya korang puas hati ke tak puas hati tengok game ni guys? Cuba komen kat bawah. Ciao.